Okey, hari ni cikgu akan ajar berkenaan langkah kerja membina poligon sekata. Okey, kita ada 3 jenis poligon sekata yang kita akan belajar, iaitu pentagon, 5 sisi, heksagon, 6 sisi, dan last sekali adalah oktagon, 8 sisi. Okey, bagi pentagon kita akan ada 2 soalan, iaitu jika diberi sisi dan juga jika diberi jejari atau diameter. Kadang-kadang dia bagi siap bulatan lah. Okey, kemudian untuk heksagon pula ada 3 jenis soalan, yang mana jika diberi sisi atau jarak menyerung rata ataupun jarak menyerung sudut. Okey, kemudian untuk oktagon juga ada 3 jenis soalan, iaitu jika diberi sisi, jika diberi jejari bulatan atau diameter, dan akhir sekali jika diberi segi 4 sama. Okey, so kaedah-kaedah pembinaan ini ada di dalam buku teks. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks atau semak dengan guru masing-masing. Okey, di sini cikgu tunjukkan langkah kerja secara mudah, ringkas ya. Jangan menyatakan sebagai kaedah cikgu adalah tepat, kerana kita hanya melakar. Okey, melakar dalam erti kata lain menghafal langkah kerja. Okey, jadi kita mulakan dengan pentagon. Okey, mengikut kaedah dalam melukis pentagon, jika diberi sisi, pertama sekali langkah kerjanya kita perlu bahagi 2 sisi yang kita perolehi dan dapatkan garis lurus, iaitu pembahagi 2 garisan. Kemudian dapatkan pula sudut, bina sudut 45 darjah. Okey, cikgu lukis kat sini 45 darjah, dan juga sudut 60 darjah. Okey, 60 darjah. Okey, daripada 2 sudut ini kita dapati akan ada 2 persilangan. Persilangan A dan persilangan B. Daripada persilangan A dan persilangan B, dapatkan bahagi 2 garisan AB. Okey, bahagi 2 garisan AB untuk kita dapatkan satu titik tengah di sini. Menggunakan titik tengah ini, kita buat bulatan, atau cikgu suka panggil nama dia mentol. Kita dapatkan bulatan mentol. Okey, mesti kenalah pada hujung ke hujung sisi yang telah diberi. Okey, cikgu lukis lagi sekali agar lebih tepat. Oh, lonjong lah. Okey, so kita dapat bulatan. Okey, kemudian gunakan sisi yang kita dapat ni, kita diberi kita memang dah dapat, dah bagi. Gunakan jarak sisi tersebut dan pindahkan pada kedua-dua hujung. Okey, so daripada sisi hujung kanan, kita ambil jarak sisi dan kita ambil cucuk pada sini dan kita pindahkan macam tu. Macam tu. Okey. So, cikgu tak nak tanda penuh macam tu. So, cikgu tanda kat sini sahaja. Dan juga berpusat di sebelah kiri. Berpusat di kiri, kita tandakan lengkung untuk sebelah kiri. Jadi, kita dah dapat pentagon sekata kita. Okey. So, ini adalah sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, dan 5. Okey, so ini adalah pentagon sekata yang pertama. Kemudian, menggunakan jika diberi soalan ini, bila diberi soalan jejari atau diameter atau dibagi bulatan penuh, kita dapatkan dulu center line. Gunalah apa-apa kaedah, iaitu kaedah 2 perentas. Dapatkan center line dan buat garisan diameter. Kemudian garisan diameter ini kita bahagikan kepada 5 bahagian yang sama.
Okey, gunakan pengajaran membahagi garisan kepada garisan yang sama. So, kita bahagi kepada 5 bahagian. Gunakan jarak yang sama. 1, 2, 3, 4 dan 5. So, dapatkan 5. 5 dengan hujung diameter. Kita hasilkan satu garis lurus. Kemudian menggunakan garis lurus ini kita ke nombor 2, okey, ke pembahagi nombor 2. Okey, selarikan garisan tersebut. Okey, saya dapat anggaran dekat sinilah. Okey, garisan di situ. Okey, so ini adalah langkah kerja pertama. Langkah kerja kedua pula. Okey, menggunakan, okey, saya tulis A dan B ya. Okey, berpusat di A. Buka jangka lukis ke B dan buat lengkung. Buat satu lengkung besar. Yang ni cikgu panggil ekor ikan. Okay, kemudian kita buka lagi ke B. Guna jarak yang sama lah sebab diameter should be sama. Berpusat di B, buka ke A. Dapatkan lengkung. Okay. So, dapat lengkung tersebut. Kemudian menggunakan persilangan ekor ikan ni. Okey, persilangan ekor ikan ni kita buat satu garis lurus, kedua yang diperolehi dan garis terus ke hujung. Ini ya, garis 2 yang diperolehi, bukan garis 2 yang kita bina. Okey, garis 2 yang diperolehi. Jadi kita pun dah dapat kita punya sisi pentagon. Sisi jawapan kita. Okey, so ini adalah sisi jawapan kita. Dan kita boleh garis lah. Ini sisi jawapan kita. Menggunakan jarak yang sama. So, kita tanda berpusat di hujung sisi yang kita baru dapat. Tandakan jarak. Ini pun tandakan juga jarak. Dan tandakan jarak yang terakhir. So, kita dapat pentagon sekata. 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi itulah pentagon sekata kita. Okey, kemudian kita masuk pada heksagon jika diberi sisi. Okey, heksagon paling cikgu suka sebab heksagon ni dia macam kita buat sudut 60 darjah. Okey, sudut 60 darjah. Sudut 60 darjah. So, bila kita buat sudut 60 darjah, bermaksud sebenarnya heksagon ini terdiri daripada 6 segitiga sama sisi. Okey, so kaedah yang kita akan buat adalah, so pertama, okey, ini adalah A dan B. Jika diberi sisi, berpusat di A, cucuk jangka lukis tu, buka ke B dan lengkungkan. Okey, buat satu lengkung menggunakan jarak AB. Okey, menggunakan jarak AB, kita buat satu lengkung. Kemudian berpusat di B, kita buat lengkung lain pula. Berpusat di B, buka ke A, kita buat lengkung ke 2. Okey. Kemudian kita ada persilangan di bahagian atas ni. So, kita menggunakan persilangan tersebut, kita buat satu bulatan besar. Okey. So, menggunakan jarak yang sama, iaitu jarak sisi tu jejari. Sisi tu sama juga dengan jejari. Menggunakan jarak yang kita dah ada dari kepada kiri, kita tanda jarak yang sama. Di kanan persilangan kita lengkung jarak yang sama. So, kita akan dapat heksagon sekata 6 sisi. Okey. So, settle. Jika diberi sisi heksagon, jika diberi jarak menyeluruh rata. Apa maksud jarak menyeluruh rata? Jarak menyeluruh rata adalah muka rata ke muka rata. Jarak menyeluruh rata. Yang kita tahu, sudut bagi satu segi 3 sama sisi, kita adalah 60 darjah. Okey, 60 darjah kan? 60 darjah.
Jadi jika di sini dia akan jadi 30 darjah, iaitu 60 bahagi 2. So, secara automatik kita tahu langkah kerja yang pertama, kita perlu bahagi 2 jarak menyeru rata ini dan binakan sudut 30 darjah pada pertengahan garisan. Okey, gunakan set square ya, jangan teka-teka. Kemudian kita buat satu garis lurus rata pada hujung muka tu. Okey. So pada hujung garisan tu kita buat satu garis lurus 90 darjah, straight line. Okey, 90 darjah. Ini 90 darjah. Okey. Next. Yang ini kita banyak guna garisan selari. Okey, nak guna selari mana? Okey, garisan yang pertama ni kita selarikan pergi pada bucu yang sebelah kiri dan juga bucu sebelah kanan. Kita selarikan. So, dia ada 2 pair partner dia. Okey, kemudian kita selarikan pula garisan yang kedua ke bawah ni. Okay, selarikan garisan tersebut. Okey, ni yang pertama dan yang kedua bahagian atas. Okey, ni pun senang je. So, dah dapatlah kita punya heksagon sekata. So, garisan ni, yang ni 3, 4, 5 dan 6. Dapat heksagon sekata kita. Okey. Next, jika diberi jarak menyerung sudut. Jika jarak menyerung sudut ni yang mana? Jarak menyerung sudut ni yang standard yang ni. Yang cikgu pekatkan ni. Jadi kita macam kena bahagi 2 jugalah kan. Okey, so langkah pertama kita bahagi 2 garisan yang diberi, jarak yang diberi. Okey, so kita bahagi 2 jarak yang diberi, bahagi 2. Kemudian kita menggunakan jejari. So kita dapat jejari. Kita dah dapat jejari. Bila kita dah buat bahagi 2, so ini adalah jejari kita dan kita boleh buat satu bulatan penuh. Buat satu bulatan penuh. Kemudian menggunakan jejari yang sama. Dia memang akan dapat jejari yang sama. Kita pergi pada bucu A dan B. Okey, pada bucu A, cucuk kat situ, buka jangka lukis, jejari and then kita lengkungkan. So, ini adalah lengkung pertama dan cucuk pada B. Okey, buka jejari jangka lukis, jejari dan kita lengkungkan. Ini adalah yang lengkungan kedua. So, kita dah dapat heksagon sekata. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, so inilah heksagon sekata kita, 6 sisi. Okey, terakhir sekali adalah oktagon. Okey, bagi oktagon, first kali kita extend garisan tersebut, garisan sisi kita lukis garisan sisi atau kita tambah garisan sisi tersebut. Kemudian buat sudut 45 darjah. Buat satu 45 darjah di bahagian luar. Okey, bahagian luar ni 45 darjah. Okey, kemudian masuk langkah yang seterusnya, kita akan bahagi 2 sisi yang dia bagi ataupun kita lukis. Okay, bahagi 2, buat garisan panjang sikit. Lepas tu menggunakan sisi yang sama. Nampak kita ada sisi ni. Okay, kita pindahkan pada garisan yang kita baru buat sudut 45 tu. So, kita cucuk dekat center tengah tu. Kita bawa, kita pindah kat sini. Kita pindahkan garisan ni. Okay, sebab apa kita nak pindah? Sebab kita nak buat, ini kira dah sisi yang pertama lah ni. Ini sisi yang kedua. Ini sisi yang kedua yang kita dapat. Ini sisi yang kedua kita dapat. Okay, so kalau sisi pertama kita bahagi 2. So, sisi yang kedua pun kita kena bahagi 2 juga. So, yang ni pun kita bahagi 2. Kita bahagi 2. Gariskan sampai jumpa persilangan antara 2 tu. Jadi, bila dah jumpa 2 persilangan tersebut, okay, berpusat di persilangan tersebut, buka jangka lukis, pergi pada ketiga-tiga hujung tu.
Okey, bulatan tu dan kita buat bulat. Dia memang akan jumpa tiga-tiga ni. A, B dan C dia akan jumpa. Okey, next kita pun tandalah jarak tersebut. Okey, kita tanda jarak dia. So kita tanda dalam kes ni cikgu bagi tips, tanda dalam bentuk bunga macam kelopak bunga macam tu. Jangan tanda pusing macam tu. Tak mau. Yang ni tak nak. Okey, jangan tanda macam tu. Kita tanda kelopak bunga macam tu. So kita tanda 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So kita akan dapatlah oktagon kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Dia jadi bulat. 8. Okey. Dapat 8 sisi. Okey, next. Yang ni jika diberi bulatan, jejari atau diameter. Yang ni paling senang. Yang ni cikgu ingat. Pizza. Pizza, large pizza. Okey, so bila kita dapat center, so first kali kita bahagi dua bulatan tersebut. Kemudian kita cari titik tengah. Okey, kita cari titik tengah untuk dah bahagi dua pula bulatan kepada 4 bahagian yang sama. Okey, bila kita dah bahagi kepada 4 bahagian yang sama, so sekarang ni sudut 90 darjah kita ni kita akan bahagi kepada 2 lah. Kita bahagi 2. Okey, macam nak bahagi 2, kita bahagi sudut, kaedah bahagi sudut. Okey, A, B, C. Cikgu buat sini. So, A, cucuk dekat A, buka jangka lukis. Okey, gunakan jarak yang sama dengan yang kita buka tadi. Tak kisah berapa pun. Okey, cucuk dekat B pula and then lengkungkan. Okey, so yang ini mesti jarak sama. Yang ini dengan jarak A dengan yang B tadi mesti sama. Pink dengan kuning tu mesti sama. So baru kita boleh dapat garis bahagi dua sudut. Okey, bahagi dua sudut. Okey, next sama juga tadi. So cucuk dekat B, buka jangka lukis, lengkung dan cucuk pada C. Cucuk pada C, berpusat di C, lengkungkan. Sama jarak dia. Okey, next kita akan dapat garis bahagi dua sudut. Okey, bahagi dua sudut. So, secara automatik kita akan dapat oktagon. Oktagon sekata. So, dah bahagi kepada 8 bahagian yang sama. Sama juga. Tak boleh buat bulatan. Okey. So, 8 bahagian. Okey, yang ini paling senang tapi ramai student bila keluar soalan yang ni dia tak boleh nak jawab sebab dia rasa senang. Bila rasa senang, dia selalunya dia hafal jalan kerja je. Dia tak cuba conteng-conteng atau lukis-lukis. Okey. So, first kali kalau yang ni kita ingat X. Kita ingat X dan kemudian kita ingat suku bulatan. Kena ada 4 suku bulatan. Okey, so X ni apa dia? X ni adalah perpenjuru. So, first kali kita buat 2 perpenjuru. Penjuru 1, penjuru 2. So, ada bentuk X kat situ. Okey. Kemudian, kita buat, okey, ni ada A, B, C dan D. So, berpusat di mana-mana tak kisah mana. Yang ni cikgu mulakan dengan A. Berpusat di A, buka jangka lukis ke bahagian tengah. So, ini adalah jejari. Kita akan buat suku bulatan. Suku bulatan. So, ini dah nampak suku bulatan? Suku bulatan yang pertama. Suku bulatan yang pertama. Kemudian kita buat suku bulatan yang kedua. Berpusat di B, buka ke tengah dan kita buat suku bulatan lagi 1. Okey, next kita buat suku bulatan yang ketiga. Berpusat di C pula, buka tengah. Suku bulatan yang ketiga. Okey. Dan last sekali, suku bulatan yang keempat. Berpusat di D, buka ke tengah dan lengkungkan. Okey, so yang ni dah 4 suku bulatan. Okey, 4 suku bulatan dah siap. So, dapatlah kita oktagon sekata. Lengkapkan. So, dapatlah oktagon sekata kita.
Ini ya. Okey. So itu saja untuk nota ringkas kita. So siapa yang nak full gambaran yang ni boleh DM cikgu. Okay, thank you so much. Good luck.